Alhamdulillah. Sorry lah, terbersih. Okey, salam-salam, kita bertemu lagi di channel TikTok Ahmad Prap. Tak seperti selalunya. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah hadir di dalam channel TikTok Ahmad Prap, dan selalunya saya akan berada di kedai Ahmad Prap untuk membuat promosi dengan apa yang ada di kedai Ahmad Prap. Tapi hari ini kita agak berlainan kerana hari ini kita akan menunjukkan anda seperti apa yang akan dimasak hari ini, yang akan diperbagaikan masakan untuk anda hari ini. Okey, hari ini kita ada dua produk yang ingin kami pertengahkan, iaitu bulgogi dan bulgogi dan juga yakiniku ya. Bulgogi itu ada ayam dan juga daging kambing lembu. Daging kambing lembu, Lembu dengan ayam. Daging lembu dengan ayam, dan begitu juga dengan yakiniku. Yakiniku itu ayam dan juga lembu. Okey, untuk pengetahuan anda kepada sesiapa yang untuk hari ini saja, kepada sesiapa yang membeli yakiniku dan juga bulgogi hari ini, iaitu $30 ke atas, anda akan diberi setengah kg tetel percuma, dan diharapkan agar anda dapat bersama saya atau bersama orang, kerana hari ini kami ada jemputan khas hari ini untuk bersama anda, yang bersama anda dan akan bersama pengerusi Ahmad Prap, iaitu saudara Kamil, untuk ada di depan layar kamera untuk menunjukkan sekarang kami telah sediakan apa di sini, yang dia begitu juga dengan ayam iaitu bulgogi dan juga yakiniku di sini, dan sebentar lagi mereka menunjukkan kepada anda dengan apa yang mereka akan masakkan untuk anda hari ini. Okey, untuk tidak membuang masa, saya akan memanggil pengurusi pada Ahmad Prap kita sini, iaitu saudara Kamil. Okey, saudara Kamil dapat memberikan sedikit ucapan dan beritahu apa yang akan dilakukan pada hari ini. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya mau nak menunjukkan cara-cara pasal apa, ada banyak orang Melayu kita kebanyakan suka makan sate kan. Jadi dia tak kenal itu apa tu maksudnya bulgogi dengan yakiniku. So saya nak tunjukkan. Okey, ini bulgogi dengan yakiniku ni, dia masakan bulgogi is masakan Korean. Yakiniku is masakan Jepun. So kalau Jepun bunyi macam mana? Jepun. Macam gitu Jepun dia. Okey. So kalau yakiniku, okey, dia masakan dia macam sate juga. Sama juga, cuma perbezaan dia boleh gunakan sayur, dia boleh gunakan grill, dia boleh gunakan ini panggil apa? Lupa nama dia. Ni. Pita. Okey. So kita nak tunjukkan lah. Jadi kalau misal kata orang-orang yang pagi-pagi nak buat breakfast kan, habis tak tahu macam mana apa nak masak apa kita dah siap, tinggal nak goreng saja dengan grill terbaik. Betul lah? Betul, baik sekali. Astaghfirullahaladzim, jangan begitu. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi saudara kami, dan untuk pengetahuan anda bahawa saya Ahmad Prap juga menjemput tetamu khas kami hari ini, iaitu Datin Lela, untuk bersama kita untuk menampingi pengerusi kami Ahmad Prap, itu saudara kami. Datin Memang. Datin Okey, sabar sama datang ke Ahmad Prap. Mudah-mudahan dengan ada rancangan ni semua makin bertambah lah. Makan semua sedap-sedap tau. Jangan lupa panggil share, like and share. Sekarang nanti dah tertinggal macam mana kan. Sekarang like and share.
Okey, Mampus lah. supaya tidak membuang waktu, saya ingin memanggil lagi iaitu pengungsi pada Amal Perak, iaitu bersama datanglah kita untuk menunjukkan Banyak dia datang. masakan untuk hari ini, iaitu bulgogi dan teriyaki dipelbagaikan itu menggoreng sayur atau apa yang mereka akan buat, kita lihat saja. Okey, Saudara Kamil. Ya, saya. Yakiniku, bukan teriyaki. Okey, teruskan. Okay. Okay, guys. Assalamualaikum semua Okay, sekejap. Okay, ini kita siap wrapping sebenarnya. Dia datang ni macam gini. Okay, dia datang macam gini. Okay, ini is actually bulgogi. Kita tak sempat wrap Just kita nak tunjukkan je lah. Okay. So kalau bulgogi kan kita akan namakan dia, kita tandakan dia lah bulgogi. Ni antara 1 kilo ataupun 500 gram dengan ayam ataupun lembu lah. Kalau usually kalau orang nak, kalau biasanya orang biasa makan ayam dengan lembu. Tapi kalau orang nak kambing pun boleh juga, kita upon request lah. Okay, kalau kambing ada sikit mahal sikit lah. Okay, so ini contoh dia punya labeling lah. Okay. So yang ini adalah bulgogi. Okey, sebentar Saudara Kamil, sebentar saya akan membuatkan kamera ni flip over. Okey, boleh lanjut sekarang. Okey, ini adalah bulgogi. Okay, dah siap wrapping macam gini, kita dah siap dengan renca-rencanya di dalam ni. Okey? Di dalam. Okey, jadi senang lah. Kita sekarang ni nak menunjukkan cara-cara macam mana nak goreng. Senang je. Ini sikit macam je. Okey, tolong jangan on dengan benda. Macam mana ni nak on? Saya tahu masak je. On ni semua bukan kerja saya. Itulah. Dulu masak dapur. Okey, ni on. Okey, ni dah on. Minta maaf ini first time saya pakai ni benda ni. Saya tak biasa pakai ni. Saya biasa pakai dah siap, dah ada api. Semua canggih sekarang. Canggih. Apa pasal sampai Oh gitu. Itu apa maknanya? Dia Berapa hit? Jangan pegang. Saya taruh 80 lah sebab ni nanti takut dia panas. Okey. Okay guys, ini minyaknya. Okay, minyak. Kita akan tuang di dalam. Okey, apa yang akan dimasak dulu tu? Apa yang akan dimasak dulu? Macam saya katakan bulgogi daging Okey, saya nak tunjukkan. Okey, kita masak gunakan sayur. Okey, masukkan dalam sini. Okey, ini bulgogi. Okey, jadi kita akan adakan macam gini juga, wrapping dia sama. Okey, ini wrapping dia. Jadi kita akan labelkan bulgogi ayam ataupun lembu. Then jadi kita tunjukkan cara-cara memasak dia macam sate juga. Goreng macam sate. Okey, cuma kita add on letak sayur. Okey. Okey, kita letak minyak dulu. Ada glove? Cukup. Tak payah Cukup. Yang tolong Tolong. Masak apa? Masak apa? Sang. Ni tolong ambil Adin. Dah panas. Okey, apa yang akan dimasak sekarang ni dulu? Bulgogi. Bulgogi masak Pakai sayur. Bulgogi goreng pakai sayur. Tak panas Belum panas ni? Nak naikkan lagi sikit. Belum panas. Kalau ni panas. Dah. Belum panas. Okay guys, nak tunjukkan. Okay, ini kita dah siap stir fry Kita dah siap potong halus-halus. Okay, daging dia contoh macam gini. Okay, dah potong halus-halus. Okay.
Dia macam daging sate juga. Sama juga, kita potong halus-halus. Tipis-tipis. Ya, tipis-tipis, sorry. Tipis-tipis. Dia potong iris lah. Okay. Okay. So sekarang ni daging ni kita tengah panaskan ni minyak. Nak masukkan dalam lah. Minyak belum panas lagi lah. Dah sikit lah. Dah sikit. Mana api? Jadi api Ni matikan dulu. Panas Ni okey sini. Ni tarik keluar. Dah mula panas. Belum. Mati. Mak. Bukan. Salah. Salah. Ini. Hot. Kan press ke? Tak boleh. Ada on. Ini tadi kita cakap apa benda? Tak. Muka tak panas. Dah bau tu dia punya tu. Tak panas, sangat panas. Sebab bawah ni. It's the pan memang khas untuk ini. Mana? Ada api di bawah. Okey. Masalahnya ni. Tak ni. Dia tak sizzling sound. Okey. Sorry kita tak tahu pakai sangat ni benda tapi apalah. Kita tunjukkan je lah Yes. Okey. Masukkan semua ke dalam. Sekejap. Ini macam sate juga. Dia goreng sate Macam goreng. sate goreng. Macam sate goreng. Dia punya potongannya pun tipis-tipis sama tipis, tu, sama tipis-tipis. Sedap lah. Okey. Ini apa? Tolong. Okey guys. Kalau ni dah goreng, kita boleh letak bawang. Ni kita panggil bawang Holland Bawang, kita nak letak cili pun boleh. Okey, sayur-sayuran. Tapi sayur nanti dulu. Bagi dia garing dulu. Lepas tu baru kita last kita letak sayur. Wah. Cistang kejap. Dia dah mula naik baunya ni. Mana? Kali lah. Sesiapa kalau nak letak halia pun boleh, cili pun boleh, bawang pun boleh, bawang putih pun boleh. Tapi saya rasa dia punya rempah daging ni dah serap. cukup dah cukup. Tak perlu nak banyak-banyak lagi tambah apa-apa. Habiskan lah. Salah orang. Tolong buang. Badudin. Hot. Badudin, come here. Hot. Cepat juga dia masak pasal dia cepat. tipis Tipis. Badudin, sini jom. Kami. Asyik. Untuk. Ini nak tanya, ini masak gini je tak campur dengan apa-apa lagi? Nanti last kita letak sayur. Jadi dia boleh goreng-goreng biasa, dia boleh letak sayur ataupun
pandai nak kena pandai berbagaikan lah. Bagaikan lah. Tengok sini. Dia punya colour dah tukar. Ni nak rata pun boleh ni. Kalau saya rata je. Ni panggil bulgogi daging lembu ni daging lembu. Ni daging goreng. Saya dah dapat rasa bau dia. Tuan-tuan di rumah sana boleh dapat rasa bau dia tak? Confirm boleh kan? Ni orang tak pandai masak pun boleh masak ni. Dia cuma gitu. Yes. Okey, ni barang-barang bahan-bahan semua sudah siap. Okey, tinggal nak goreng, balik goreng, masak je. Okey. Dia macam sate goreng sama. Cuma dia yakiniku ni ni bulgogi ni gunakan Korean punya masakan. Dia perap Korean punya style. Okey. Bau sedap. Bau sedap dah makan. Kan dah bau kan. Tak tahulah bau ni ke. Alamak. Tunggu menyelerakan. Ini kan kalau macam untuk keramaian senang tau kau beli ni. Macam very simple lah kan kata orang tu. Tak perlu banyak tunggu lama-lama. Betul. Itu macam kita kurang ke apa kan kita tambah very fast. Tetamu tak perlu tunggu. Betul. 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 Habiskan ayat tu ya, habiskan. Nampak? Cepat kan nampak ni? Terbaik. Dia dah mula bertukar dagingnya nampak? Dah mula masak ni. Kalau orang yang suka makan macam medium rare gitu. Medium rare Medium rare. macam gini je dah macam dah sedap. Ada suka masak medium rare, ada yang suka masak well done. Biasanya macam makcik-makcik. Tapi macam saya makcik pun tapi tak suka yang well done sangat. Medium rare lah kan. Ya betul. Kita pulang lah. Ni dah boleh letak sayur ni. Okey. Bismillah. Sayur sembarang sayur pun boleh. Sayur sawi pun boleh. Sayur kobis pun boleh. Macam-macam sayur lah. Saya pun sesawi. Sawi. Sawi tu datuk saya. Bapak muka saya. Nak juga. Ni kalau makan dengan nasi panas-panas. Sedap. Tak payah lain-lain lagi. Tu je Memang terbaik. Wait. Tak boleh. Belum. Tu tak boleh. tak boleh. Okey, nampak ni sayur. Ni contoh lah. Jadi sesiapa yang nak rasa kita punya bulgogi boleh silakan purchase di Ahmad Prap kat TikTok. Okey. 30 dapat tetelan free. Daging tetelan daging lembu. Setengah kilo. Setengah kilo. Okey. Ada orang tanya, bos, kenapa kat pasar tak jual dah masak? Tak ada, ini kita tunjukkan. Kita tunjukkan Sebab Datin tak ada datang pasar hari-hari. Ini special. Dah namanya Datin. Kalau daging dia kukut. Kalau dah masak Cook. Oh ya, cook food. Ya. Wah, tengok tu. Wush. Alright. Dia punya juice is directly from the daging. Macam best. Okey, dah. Bersama kami di dalam channel TikTok Ahmad Prap. Itu hari ini anda bersama pengurusi Ahmad Prap itu saudara kami, Kamiluddin, dan juga artis liputan kami itu Datin Mela untuk bersama anda hari ini. Datin. Suka saya hari ni. Naik pangkat. Di sini ramai sebenarnya. Sebenarnya di sini ramai. Actually ni kalau apa tiketkan harga sikit pun lagi sedap Cuma ni saya rasa pun dah okey lah. Dah boleh angkat. Dah boleh. Okey. Okey, alhamdulillah dah siap.
Okey. Okey. Cantik lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, inilah dia punya end product. Jadi dia macam gini. Jadi senang je. Nak letak apa pun boleh. Pandai bagaikan lah. Okey. Okey, next kita nak tunjukkan bukan saja boleh goreng. Okey, bukan saja boleh goreng, kita juga boleh grill. Okey, ni kita ada grill. Okey, kita tunjukkan sama juga. Okey. Ini okey, yang ini adalah bukan teriyaki kita salah. Ini adalah bulgogi. Bulgogi lembu. Okey, bukan ayam, lembu. Okey. Okey. So, yang ini kita nak tunjukkan bukan saja boleh goreng, kita juga boleh gunakan grill untuk nak buatkan masakan dia lah. Macam nak barbecue. Barbecue pun boleh. Biasanya orang kita ni kalau pergi pantai lain tak ada barbecue kan. Yes. Ni nak letak minyak juga kan. Sikit. Tak ada dia punya brush. Mana dia punya brush Wah, banyaknya. Dia macam ni, tunggu pasal ni. Sini yang lagi. Jadi, ni boleh? Boleh. 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 Tak panas? Kita tak pakai semua ni kan, cuma okey. Lena, itu boleh. Daddy, itu boleh. Boleh. Ni boleh. Boleh. Tapi Nanti nak tanya ini tadi digunakan lagi tak untuk itu masak banyak tak? Nanti tunjuk. Yang yakiniku Daddy, tu pakai banyak kan. wayarnya. Daddy, tu letak di Daddy, wayar sana kat sikit. sini. Panas. Daddy, Nak minyak lagi ke? Dah cukup. So kalau grill tak payah banyak-banyak minyak. Oh, sini cukup. Hmm. Okey, ini kita grill Okey, sama juga sudah iris tipis. Okey. Okey, ini sudah iris tipis. Okey, ini daging bulgogi juga kita akan pakai. Kita letakkan sini je. Grill. Ya, sate pun boleh kalau nak buat. wow. Cantiknya. Cantik. Boleh? Boleh? Wah, cantiknya. Panas sangat ke? Dia akan pakai tong. Banyaknya. Banyaknya. Jadi, baik letak banyak. Sedapnya. Goreng. Sedapnya. Gorengnya. Sedapnya. Ayam goreng. Ui, bau dia Kan? macam masak untuk air layu. Ini nak kena makan dengan sos apa-apa tak? Kalau Tak payah, ni tak payah. payah. Kita dah siap. Kalau nak Boleh letak rata. cili, boleh rata gitu. Kalau nak letak cili sauce pun boleh. Kalau nak cecah dengan cili sauce. Okay, ini kalau nak cecah dengan cili sauce, tomato sauce pun boleh kalau nak cecah Ada yang suka makan pedas, ada yang suka makan gitu je. Ada yang suka cecah-cecah. Ini tak boleh. Ayam. ini memang praktik lah untuk kalau keramaian macam birthday party. Birthday party, kemarahan, Pasal budak-budak pun dia sesuai untuk budak-budak juga ni. Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng. Kita rasa macam dekat bazar pula. Yeah. Tengok orang nak minta mata saya. Power, terima kasih Jamal, terima kasih Jamal. Okey, anda masih bersama saudara Amal Tambak. Anda masih bersama pengurusi daripada Amal Prabu Kamil.
dan juga jemputan kami telah terlelam untuk bersama anda untuk menunjukkan cara-cara memasak bulgogi dan juga yakiniku dan boleh diperbagaikan masakan hari ini. Tangan dia. Bau daging. Hai. Daging. Tak boleh ni. Apa dia bilang lamb black pepper apa tu? Pepper bukan. Bukan kan? Kita gunakan bulgogi dengan yakiniku. Okey. Ini kita buat grill. Okey, kalau lepas dah buat Okey, sebentar. Jamal Ismail tanya, ini lamb black pepper ke? bukan. Ini adalah bulgogi. Oh, yakiniku yakiniku ini bilang. Ini yakiniku Bukan. yakiniku. Bukan kan? Bulgogi. Ini bulgogi saudara Jamal. Yakiniku nanti lepas ni kita okey. tunjukkan. Okey, tadi mereka telah memasak bulgogi bersama Goreng. sayur Ah. dan iaitu digoreng Sekarang yakiniku ini yakiniku telah digoreng bersama sayur. Bulgogi. Bulgogi telah digoreng bersama sayur dan sekarang bulgogi telah Grill. Ini biasanya untuk barbecue, majlis-majlis birthday gitu kan. Bagus. Ini kalau suruh saya cuba ni satu tak cukup. Okey. Kita boleh grill, okey, dan juga ini kita boleh letakkan set dalam sini. Ini kalau misal kata sesiapa yang nak makan pakai yang ini pun boleh juga. Kita tunjukkan cara-cara nak masukkan dalam sayur-sayuran. Kalau sekarang ini dah masak belum ini? Sekejap lagi. Sekejap lagi. Tapi ini ada off kan? Mana? Off. Mati. On. Ni on. Panas ni. On, panas ni. Panas. Okey, apa ditanya oleh Ida 4 pasal ni, bos satu pack berapa? Yang ini kalau bulgogi kita jual kalau dekat ni lah dekat kedai $20. Satu paket $20, 1 kilo 1 kilo $20. Kalau setengah jadi $10 lah bulgogi. Tapi kalau beli waktu online nanti ni, Kalau di online harganya lain sikit lah. Pasal dia ada biasalah TikTok ni dia ada ambil ni lah additional charges. Jadi kita terpaksa naikkan harga dia. Okey, sebelum ni saya ingin bertanya adakah hari ini promosi bagi kedua-dua produk yang anda tunjukkan hari ini? Ya. Kalau sesiapa yang beli produk ini, okey, atas 30 ke atas, antara bulgogi ataupun yakiniku, tak kira lah daging ke, ayam ke, okey, kita akan bagi setengah kilo paket titilan percuma, okey, percuma. Okey, daripada Mr. So Sweet, nampak sedap ke tidak? Ya, alhamdulillah, memang terbaik. Memang terbaik. Bau dia harum. Masya-Allah. apa sayang? Okay. Nak cuba buat. Okey. Okey. Dah boleh matikan ni pasal dah Dah boleh matikan? dah boleh. Okey, nampaknya dah goreng garing. Okey. Ni kita dah grill. Kita dah grill grill garing Okey. Sesiapa nak letak kat sini pun boleh. Yang senang je. Tolonglah. Mana Ni, yang letak sini. Nak wrap Nak wrap. Okey, saya tunjukkan Puan Halimah. Panas. Minta maaf tangan. Mana sayurnya? Okey. Ambil sayur lah kita keping. And kalau nak taruh apa? Kalau nak letak apa sos pun boleh, mayonis pun boleh, Thousand Island pun boleh. gini pun boleh. Masuk mulut aja. Ataupun wrap. Gini je. Jadi ni sesiapa nak bawa pergi kerja, buat breakfast pun boleh juga. Terbaik. Lunch pun boleh. Okay? Makan lah. You want to try? Want to buy? Panas. Hot. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita lanjutkan lagi.
Okay. Next punya kita akan buat ayam yakiniku. Ayam. Nice. That's nice. Kita buat grill dulu lah. Grill. Hmm. Boleh. Tadi nak bikin apa tu? Ayam tu pakai apa? Yang pakai air. Mak, pakai air mana? Pakai air. Air. Yang Vietnamese roll Vietnamese roll. Dia nak kena cepat. Itu time kita tengah grill, then baru you. Okay, kita boleh juga grill gunakan ayam. Okay. Ambilkan ayam yakiniku. Saya buka kedai. Terima kasih Jamal. Ayam. Okay guys, ini adalah yakiniku ayam. Okay. Ini perap style Jepun. Okay. Ini akan digoreng atau Di grill? grill. Grill. Kita akan tunjukkan, kita akan gunakan grill juga. Tuang semua boleh Boleh. Sedap. Ada lagi frozen kan Mana satu ni? Tak ada. Ada, nah, pegang. So bagi siapa-siapa yang nak ala-ala Jepun, ingat yakiniku. Kalau nak ala-ala Korean tu, yang tadi tu. Bulgogi. Bulgogi. Siapa nak ala-ala Melayu, yakinkan. Ada ala-ala Melayu mana? Ya, yakinkan pula. Kalau ala Jepun, yakiniku. Ala Melayu, yakinkan. Ini tak perlu diberi keyakinan, pasti sedapnya. Memang terbaik. Dijamin. Memang terbaik. Saya nak rasa sikit lah. Bismillah. Okey, kepada yang di luar, kalau yang di sini, siapa yang ingin merasakan yang telah masak ni, boleh langsung rasa Pantang di Pelau Boleh. Saya rasa ni special. Itu ada boleh makan dengan sayur, ada boleh dengan roti. Ini style Jepun. Mana saudara Anwar rasanya? Rasanya mana sedap. Ini tadi ni dimakan apa yang ni? Yang ni bulgogi goreng. Bulgogi goreng. Ini bulgogi grill. Okey, tadi saudara Ana merasa yang mana yang ini? Yang mana rasa dia? Power. Okey, nanti bila rasa ini. Cuba ini digoreng dengan sayur tadi. Dan yang ini boleh di Jangan. Ini kena makan dengan nasi nanti. boleh makan dengan nasi. Ini boleh di wrap dengan pita ini dengan roti. Boleh. Ni apa Halimah dengan ini. Boleh depan makan. Boleh. Haji Kalim Syaril, siapa pun masuk ke meja. Okey dah, kita boleh wrap. Haji Kalim Syaril. Wrap. Aku makan. Duduk.
InsyaAllah. Alhamdulillah. Dia tak terkata. Tak terkata. Barudin, hot Barudin. You can see but you don't touch. Hot, very hot. Lagi hot. Yes. Letak ni. Saya bawa. Go later. You come out first. You can take that one. You come out. Adik, no, adik. Come, you come out first. Adik, okay. Go down. Ah. Come here, Abang. Please. Hot. Ini boleh makan dengan nasi ya. Ini boleh makan dengan nasi anak nanti ada nasi kita. Why? Okay, come here. Come here. Okay. Tapi di nasi. Tadi piring tu mana? Piring itu yang memiliki nasi. Tenduk nasi sikit, lepas tu nanti boleh makan. Tadi ada piring tu kan, mana yang piring standby tu? Kan terletak kita free tu. Kita jalan-jalan free tu tak perlu jalan juga. Tadi ada yang plastik punya piring kan? Yang paper plate tu kan, cuba taruh kat dalam. Sayang, ada paper plate. Datin ni rajin. What are you doing, Baba? Tadi putus loh. Loh, masak. Dah ayam cepat ayam. Very fast lah. Ayam very fast. Kalau daging dah agak sikit lambat lah. Okay. Ni dah siap ni nampaknya. Dah. Okay. Sekarang kita tunjukkan ni pun boleh makan dengan nasi. Okay. Ni. Itu ada wafi. Ambilkan yang orang nanti. Kita boleh gunakan nasi. Makan dengan ni pun sedap juga. Memang terbaik. Ataupun goreng, yang goreng. Yang mana? Yang goreng nanti. Yang mana goreng? Untuk ini nanti ada gorengnya kan? Ada lagi. Okay, dah. Okay, ambil daging lah. Ambil je, makan je. Sayur ke apa ke, sebat. Tak boleh. Sut tu. Tak boleh. Okey, dah. Siapa-siapa nak makan, ambil je makan. Makan aja boleh. Pada Datin Ni dah ada kan? Dah okey. Datin dah siap kan semua? Dah siap kan? Dah. Tak boleh angkat Kari aku setuju. Surprise tadi mana? Siap. kat dalam. Dah. Itu yang ni kan tak perlu makan dengan lain-lain tau. Makan ni nasi panas-panas saja dah cukup. Tu dah sungguh menyelerakan. Okey. Sekarang kita ni awak boleh cuba rasa. Cuba rasa tu. Awak Dia nak suap awak. Alah. Alah. Bagaimana rasa? Kita satu kali cuba tak boleh, mesti tak banyak. Dua kali awak. Sendiri dua kali. Kalau kasih sikit, Okey. Macam mana rasa? Mak, yang itu mana? ambil dengan sayur dia. Okey, dia kata. Kata tak tahu. Ini kata tak tahu. Ni mana kata tunjuk. Wah, makan tak ajak asyik. Daripada chili sauce. Sedap. Gimana rasanya Datin ni? Kamu tak boleh cakap. Okey. Satu saya cakap, rasa tak sikit dengan banyak-banyak. Baru dia terasa sekali.
Okey. Mama makan nasi dengan nasi apa? Nasi putih Ni macam ni. panas. Okey, okey. Terbaik. Alhamdulillah. Ni bagi apa? Dah habis. Ni bagi apa? Ni Gapen. Dah habis. Belum. Belum. Okey, dah on dah. Ni sekarang kita gunakan Vietnamese roll. Vietnamese roll. Vietnamese roll. Frying pan. Dah habis. Jangan pegang, panas. Sini. Yes. Baik. Frying pan. Ni apa? Ni apa? Panas sayang. Ni apa? Ini senduk. Sudut. Senduk. Fry. Jangan, panas. Tak panas kan? Bikin. Nak pakai apa? Nak bolognese, bolognese pula. Bulgogi ke ataupun Masak. Nak campur-campur pun boleh, nak letak apa? Daging pun boleh. Yeah. kalau nak pedas minta cili sikit lah. Kalau nak pedas, kalau tak Baru tu dia dah jatuh, cukup. jatuh Ini baru dah rasa Dah, daging dengan dah. ayam ni dah cukup. Jom. Cili, rasa manis. Later. Cukup lah padat. Ni apa? Dah tak perlu nak tambah apa-apa lagi. Ni apa? Ni mic. Terima kasihlah, alamak dengan cepat Mami datang. Vietnam. Vietnamese roll. Vietnam. So kita boleh grill, kita boleh goreng-goreng sayur, kita boleh letak apa tu panggil? Yang itu? Apa panggil? Vietnamese roll. Lagi satu apa tu? Penta. Pita. Pita. Jadi macam-macam kita boleh bagaikan lah. Sayur pun boleh, apa-apa pun boleh. Badudin panas betul. Panas. Hot. Don't touch. Badrudin. Ini pita. Badudin hot. Panas. Nak rasa panas dia. This is nice. Tak nak. Okay, then masuk keluar. Cherry. I want cherry. Jadi tengah buat live. I want to show. Terbaik. Tak perlu sos apa-apa lagi. Kalau nak Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nusia. Nak join juga daripada Mika Mochi. Ini dia. Yo, join kalau nak join. kalau nak taruh chili sauce pun boleh. Tapi ni rempah je dah cukup dah. Okey, anda masih bersama di channel TikTok Ahmad Perap dan hari ini Ahmad Perap bersama pengurusi daripada Ahmad Perap itu saudara Kamil dan juga artis jemputan kami hari ini yang jadi Putri Aisyah iaitu Dadila bersama kami hari ini. Dadila dan Badudin. Very hot Badudin. Nanti kena panas. Bakar. Sinilah. Nanti. Ayam, daging, untuk ayam dan daging ya, yakiniku dan juga bulgogi dan juga tak lupa juga hari ini kami undang Saudara Anwar dan insyaAllah nanti kita akan bertanyakan pada beliau bagaimana masakan bulgogi dan juga yakiniku dan kita baru habis selesai masak itu bulgogi ayam dan juga bulgogi daging. Itu yang pertama bulgogi daging ayam daging dimasak bersama sayur yang boleh dimakan bersama nasi atau dirata gitu saja. Begitu juga dengan Ni grill. Bulgogi grill. bulgogi grill iaitu ayam daging Daging. daging Allah Akbar daging. Ya, dia boleh dimakan bersama Pita. makan begitu saja atau dimakan bersama nasi dan baru selesai iaitu Yakiniku. Ayam. Okey, kita sudah habis grill. Okey, sama juga kita boleh makan dengan pita dengan apa tu style Vietnamese style punya masak apa? Vietnamese roll lah. Vietnamese roll. yang Yes, correct. Clear. Tapi saya ingin membuat komplain sedikit. Okey, buat aku mesti memperhatikan usaha kami dan juga tiba. Kenapa sebelum podcast saya tak dapat konten? Itu hadat lah, hadat. Kalau pergi. Itu adat orang Itu hadat.
Okey. Komplain lah. Saya nak buat additional ni special sikit lah Okey, ini sate. Okey, ni sate lembu. Ini adalah additional. Okay, kita memang nak masak-masak dan makan-makan. Ada satu tester kecil ni. Wow. Nice. Nice. Wow. Okey. Mana frying pan? Ini tak pedas budak-budak pun boleh makan. Anak saya pun makan. Okey, apa yang akan anda lakukan hari ini? Sekarang ni saya nak buat goreng, tapi ini special lah. Ini tak ada dalam menu, cuma saya nak goreng-goreng saja. Ini adalah sate lembu. Tapi tadi katanya ada bulgogi dengan Yakiniku. Inilah, ni bulgogi lembu, ini bulgogi just sedap. Ni goreng. Ini kita buat grill. Okey, yang ini yakiniku ayam. Ayam. Dagingnya dekat situ. Daging belum dibuat. Belum dibuat. Kenapa tak kita lanjutkan dengan daging dulu untuk kita grill atau kita goreng? Boleh. Baru Boleh. kita lanjutkan dengan yang Boleh. tambahan ini. Okey, ambil. Wait, I want to. Okey. Ini adalah yakiniku daging. Okey. Okey, dagingnya kita ada buat special sikit. Ya, kita ada potongan macam ni pasal orang request nak buat barbecue. Okey. Fry. Barbecue fry. Okey, lanjutkan ni. Tak, lanjutkan ni tadi apa yang diberitahu. Ya, okey. Ini adalah daging lembu. Daging lembu yakiniku. Okey. Yang ini ada orang apa customer lah request untuk potongan macam ni pasal apa? Dia nak buat barbecue. Jadi ada extra lah. Jadi saya nak tunjukkan je. Ni kalau cara orang nak buat barbecue, okey, potongan dia macam gini. Okey. Tak semestinya barbecue je, kita pun boleh buat ini juga. Kita boleh buat goreng, kita boleh buat grill. Okey, macam-macam kita boleh buat. Kita nak kena pandai bagaikan lah. Oi, dia berjoget. Cameraman yang joget-joget Okey, nanti orang mabuk. Okey, orang tengok live mabuk. Okey. Ni daging dia. Okey. Kita gunakan daging batang pinang. Batang pinang terbaik. Batang pinang, okey. Ya. Okey. Kalau nak ambil ni daging dekat apa ni? Pulau Pinang. Ni Batam Fas. Ada gurau je. Tu Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Nice, adik, nice. Spicy? No spicy? No spicy. Oh. Spicy, you say spicy. Spicy, adik berdik. Dah panas. Dah panas sikit. Alright. Okay, kita akan gorengkan. Baik. Jatuh. Dia belum panas sangat. Alhamdulillah. Dah rosak tu. Okay, kita boleh buat apa medium rare. Ada yang nak buat well done pun boleh. Terpulang kepada tekak-tekak masing-masing Oh, dia dah bunyi. Macam mana mah? Yakiniku? Iya, kan. Kalau bulgogi? Bulgogi lo. Waalaikumsalam kepada Salital Afiza dan juga kepada Miss. Thank you very much. Bulgogi, Korean macam mana Korean? Oh, yeah. Korean. Saya nak keluar ke Melata juga. Oh. Kalau Jepun, yakiniku. Korean, bulgogi. Kalau Melayu, Tekutiru. Astaghfirullahaladzim. yakinkanku. Apa dia yakinkanku
Okay, sambil-sambilan kita boleh juga buat grill Jangan marah ya, cameraman rata. Ya, diorang nyanyi, habis kacau. Nak makan makan je. Sedap. Boleh? Okay, sila like and share pada semua yang baru masuk. Kita ni di channel Ahmad Perap sekarang. Nah, ni tengok. Dengan nasi pun boleh makan dengan nasi pun boleh makan. Memang terbaik. Ya, ambil daging. Nah, jam je. Daging makan Anwar, nak ambil lagi ambil Anwar. Atau nak air ambil Anwar. Terima kasih Miss telah hadir Miss. Demikian dengan Sanriza dan pada semua yang telah hadir di sini ya. Oh, Along. Terima kasih Along hadir Along. Tuan sama. Sementara tu macam mana kalau orang nak beli ni hari macam mana? Harga Sesiapa yang nak beli, okey, kita ada sesiapa yang beli yakiniku ataupun bulgogi, okey, antara ayam ataupun daging lebih 30 ke atas, kita akan kasih titilan setengah kilo free okey. Dan juga sesiapa yang nak beli ke kedai pun boleh ataupun nak beli dekat TikTok pun boleh, okey. Kalau beli dekat TikTok, order hari ni, besok insyaAllah lah. Kalau nak pergi ke kedai, datanglah besok, insyaAllah kita buka. Okey, kedai buka daripada pukul dari Selasa sampai hari Jumaat jam 7 sampai jam 5 petang. Okey, daripada hari Isnin dengan Isnin, Sabtu dengan Ahad kita tutup sampai pukul 2. Jam 7 sampai pukul 2, okey. Okey, kita punya kedai dekat ni Bukit Gombak, dikenali sebagai Bukit Gombak, okey, Bukit Batok Street 31. Okey, blok 372. Nombor unit 01342. Okey, Ahmad Perap berada di blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit 19342. Tempat ia lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak dan dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka pada hari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Hari Sabtu buka juga. Okey, hari Isnin, Sabtu dan Ahad buka dari jam 7 pagi hingga ke 2 petang. Okey, diberitahu pada di Anwar kita, Titi Umum kami buka di sana kecuali ada sesuatu yang tak dapat dielakkan lah. Kita tutup, tapi akan kita beritahu ataupun kami akan mengadakan stand-in untuk hari itu, okey? Bukan stand up, for Singapore bukan Ini maaf nak tanya, ini digoreng memang hanya satu bini je ke apa? sebab keluarkan satu je tadi. Oh, okey. Satu je. Satu je. Ini untuk dimakan macam mana? Ini sebenarnya untuk ada orang order lebih. Ada orang order lebih. Okey, kalau macam begini, kalau orang nak masak apa, contohlah orang nak buat burger pun boleh juga. Burger
Ni adalah yakiniku. Yakiniku. Daging. Daging. Lembu. Okey, cuba rasa kalau ni. Anu nak rasa. Ni kalau taruh apa roti taruh. Ayolah, burger lah. Kita tak ada burger Tak apa. Tak apa, kita kasih tahu je. Next time kalau nak boleh bikin. Kalau nak Kalau ini tu bulky. tak ada burger. tu atau Anwar nak makan tu. Dah tak apa, jangan tu. Sayang. Sana lagi. Ni nak matikan macam mana? Timur. Dah tarik keluar. Boleh goreng lagi kan? Boleh? Boleh, boleh. Ni ni. Goreng lagi lah jadi kita boleh makan berasa ramai-ramai. Sate. Okay guys, ini adalah additional Ini sate. Oh, meletup. Oh, panas. Oh, ni ada. Oh, meletup. Okay, ni adalah sate lembu 1 kilo, okay. Ni saya bawa additional lah untuk ni rasa-rasa je. Ini apa? Inilah sate lembu. Ini additional. Yang ni kan, tu bag kita ada satu je tadi. Balance itu orang dah order. Satu je. Satu. Orang dah order. Orang dah order. Ini balance dah tinggal satu. Kebetulan nak tunjukkan ini potongan kalau orang nak buat barbecue. Pasal dia potong besar kan kalau barbecue. Sate lembu. Sate lembu ni nak makan dengan sambal kacang boleh. Yang ada kalau macam Indonesia dia makan sambal kicap pun boleh. Sedap. Sebenarnya saya bawa sate lembu ni cuma nak tunjukkan contoh. Bukan saja sate lembu yang boleh goreng. Kita ada macam-macam daging pun boleh. Okay, bulgogi boleh, yakiniku pun boleh, teriyaki pun boleh dan juga black pepper pun boleh. Jadi kita boleh gunakan either pakai yang ini, masak goreng gini ataupun grill. Ini panggil steamboat lah. Dan juga kita boleh buat barbecue. Okay. Saya kalau barbecue ada cara potongan tapi orang perlu request lah. Jadi kita potongkan style barbecue punya style lah. Jadi orang-orang Melayu kita ni kebanyakan yang orang-orang senior citizen, diorang tak biasa makan yang apa macam luar negeri punya masakan. Dia biasa Melayu punya masakan sate, sambal goreng. Jadi kita boleh cuba kalau nak cuba-cuba yang lain tak ada masalah. Macam seperti bulgogi, yakiniku ataupun teriyaki, macam-macam lagi lah. Kalau nak tahu lebih lanjut datanglah ke Amat Prab. Sesiapa kalau nak order sekarang pun boleh. Situ ada yellow box, okay, boleh order. Dan kita insyaAllah kita akan hantar besok. Okey, kepada siapa yang ingin membuat tempahan hari ini dipersilakan, dan sekiranya ada tempahan sebanyak $30 ke atas, kami akan mengantarkannya esok dan anda akan diberi percuma. Untuk sesiapa saja yang buat tempahan hari ini anda akan diberikan percuma 500 gram iaitu tetelan, iaitu setengah kg, untuk diberikan percuma kepada anda, kepada yang sesiapa yang membuat tempahan pada hari ini, iaitu bulgogi dan juga yakinkunku. Yakiniku. Habis penghantaran ikut daerah atau macam mana harga penghantaran? Penghantaran $10. Semua kawasan island wide. $10. Kami membuat sekiranya kita mengikut daerah anda di mana anda berada. Tetapi kan kami telah Amat Prab telah membuat satu ini dia berikan ke island wide itu ke seluruh Singapura hanyalah $10 per hari. Ni bau sate dia Sate lembu memang terbaik. Panas sangat. Lagi yang besar apa ni yang ada yang di grill, ada yang di goreng. Okey.
Yang dah siap di goreng ni kan. Kalau misalnya nak makan dengan mushroom soup, mushroom sauce Mushroom sauce pun boleh. mushroom sauce ke black pepper sauce, nak tambahkan lagi lah rasa kenikmatan. Tapi kalau saya, ini dah cukup memadai. Sedap bau dah, ya Allah, sekejap dah naik bau. Okay, ini additional Ini adalah sate lembu, okay. Sate lembu, tapi memang padat lah. Sate lembu ni memang padat. Memang fast moving vehicle Kalau orang cakap, kalau dekat highway memang fast moving vehicle lah. Tapi dekat kedai kita cakap apa, fast moving food. Cepat tau dia punya ni, nampak cepat dah lampuk. Dapat rasa dia punya lampuk tu. Mama ada lagi satu punya ni, pinggan. Ni lain punya, ni sate. Campur nasi lemak. Dah lapar lah tu. Pasal kita semua sedap makan, awak kena. Alima, kami dia, join sini makan. Makan itu. Okey, diminta bantu yang berada di channel Ahmad Perap sekarang, iaitu minta tolong tap layar untuk kami di sini. Dan nanti telah diberi treasure box oleh Emma Cemon Wah, rempah dia banyak sini. Nampak banyak. Rempah dia padat ni. Apa ni? Rempah ni. Selalu kalau goreng kan nanti kadang kering kan, macam dia. Minyak. Oh, sana. Tak boleh kering sangat ni. Nak kena moist. Dah. Ini sate lembu. Sate goreng, ini sate grill. Jadi bukan saja sate yang boleh buat ni, macam-macam lagi lah boleh buat. Okay, sesiapa yang nak purchase, nak order, boleh through TikTok ataupun boleh turun ke Ahmad Perap. Okay, kedai kat Bukit Batok, dikenali sebagai Bukit Gombak. Okay, blok 372, okay, street 31 01342. Okay, itu yang kita punya unit number lah. Ini dah masuk. Okay, saya minta bantuan pada anda yang di luar untuk memberitahu pada saya di mana dengan audio. Okay, Kasih kering dulu sikit. kasih kering. Lapar ni. Daripada siapa ni? Pricing apa ni? Panas. Saya minta bantuan pada anda gimana dengan audio. Nanti lah. Kena buat kerja dulu. Nak makan sama makan. Oh, tak apa. Saya habiskan kerja dulu. Kita nak tahu macam mana rasanya nanti semua. Kita nak prepare daripada food tester kita pada hari ini nanti Sebenarnya food tester datang untuk test makan, tapi perlu masak. Dah masak sekali.
Untuk pengetahuan anda yang berada di channel TikTok Ahmad Prab, hari ini adalah pertama kali kami mencuba masak di rumah. Apa yang ada di kedai Ahmad Prab iaitu yang Bau serai je dia punya. Sebentar dah tengok apa yang telah diperap oleh Ahmad Prab iaitu dengan kami bawa ke rumah untuk dimasak. Ini adalah percubaan kami yang pertama untuk anda supaya anda dapat mengetahui daging yang telah diperap seperti ayam, sari, lembu boleh diperbagaikan untuk dimasak, boleh di-grill, boleh digoreng, boleh dicampur di dalam sayur. Dan kita kembali kepada dari tadi ada kendala apa nak beritahu tadi? Sate lembu ni, rempah dia serai, rasa manis, masih sikit, ada rasa garam sikit lah. Tapi kalau dah makan, dah campur macam ni semua kan. Sungguh menjilat jari. Dia punya gula dia semua terasa. Sedap. Yang important dia harum. Bila masuk mulut tu macam ada harum tu. Harum. Terima kasih Datin Lila. Tinggal tunggu ada timun. Ada sambal. Ada kuah kacang. sate dia. Okey, sebenarnya kami ada Ahmad Prab ada menjual kuah sate juga ya. Kerana kuah sate dia beli asing sebenarnya, tidak tak dicampur di sini. Sebab ada orang Tak nak gout, ada apa kan, jadi dia tak pakai kacang. So kita asingkan. Tak InsyaAllah nanti yang untuk percubaan kali kedua kami akan masak begini lagi. Tetapi kami akan membawakan produk-produk yang lain. Okey, kepada yang berada di dalam Ahmad Prab sekarang ini, anda boleh mengajukan apa-apa pertanyaan ataupun apa-apa yang anda ingin kami tunjukkan atau dimasak di sini. Tapi bukan hari ini ya, untuk lain kali, kerana hari ini cuma kami menengahkan sahaja, iaitu bulgogi dan juga yakiniku. Yakiniku Cuma sate tadi sahaja dibawa. Mana sate tadi? Ni. Mana? Ni yang ni. Ni sate saja je bawa. Saya saja. Ini satu di grill. Satu digoreng, satu goreng. Dan satu digoreng. Okey, kepada yang di luar sana, kepada siapa yang ingin merasa sate, harap dapat masuk ke dapur Ahmad Prab di sini. Siapa yang merasa sate boleh masuk ke dalam sini ambil untuk merasakan dan berikan kami feedback Ni sate pula. Nak lagi. Pakai semua manis. Okey, lemak manis. Gimana dengan rasa rempah racun krim? Rasa serai, rasa semua sedap. Makan rata je kita pun dah okey. Okey, kepada sesiapa yang berada di luar di dalam live ini, ingin Datin Lila untuk kembali bersama kami lagi, harap sikit like sebanyak-banyaknya. Sate okey Kalau nak kena cubalah, cuba. Kalau nak cubalah. Baru kita dapat meyakinimu. Betul Kan? tu. Pedap. InsyaAllah lah the next live untuk yang masakan ini kita akan membuat di sebelah luar. Jadi agak terbuka, agak luas. Ni power lah. Dia punya rasa dia sedap kan? Kami yang buat, kami sini tak percaya. You nak kena ada orang lain rasa baru. Siapa tahu kalau Datin Lila ingin
kami membuat di rumahnya di luar tu Oh. Oh ya ya. Siapa nak buat barbecue, order je. Okay, Boleh itu kita boleh rundingkan nanti. Dia rodingkan kalau buat di luar tu lebih luas Ya ya. Lepas tu dengan dia punya angin sepoi-sepoi bahasa. Ya betul-betul. Jadi kita Mudah-mudahan tengah pokok ada berbuah tu lagi bagus. Alhamdulillah tu itu nak didengar tu. Kau tengok pokok berbuah. Sekarang pokok lagi gondol lagi. Nak goreng-goreng Awak lagi. order kita di sana. Very nice. Ni tak boleh angkat. Panas. Bisa nak off kan? Okay. Salah. Okey, nanti saya ingin membuat ajuan ni. Ajuan bukan aduan ni. Selesai kita masak ni, apa kata kita bawa ini nanti yang telah masak ke depan, kita ramai-ramai makan bersama. Bagaimana? Boleh. Ya, bawa sekarang lah. Pergi depan. Dah habis masak semua? Dah. Okey, saya kita dah habis masak, kita akan bawa ini semua ke depan untuk kami semua rasa beramai-ramai Okey, boleh bawa ke depan. Jom. Saya, yuk ramai-ramai. Punya pita tadi mana? Adik, semua kan ramai-ramai makan. Taruh mana? Tengah sini boleh. Nak ke depan. Abang, you want to try the satay? Anwar. Wait. Adik, The satay lah. Busuk satay. Pita dah ambil. Okey, kena duduk. Sit. Ni baru Arabian style. Sini. siapa yang nak ambil nasi boleh pergi ke dapur sana boleh ambil nasi Sini, come here. Bawa ke depan semua tu sayang. Do you want satay? Do you want satay? Nak ini tak? Apa yang ni pinggan lah. Adik, come. Ini satay apa ni? No. Ni. Nasi. Tak apa, ni ada. Sayang, ni ada. Ni ada. Karinya sikit. Nah, satay. Satay. Hot eh? Hot ke? Hot? Ikan minum hot. Daging. Tak sama. Bukan. Ayam. Ada ni ya? Apa cerita? Betul panas. Betul panas lah. Abazit. Biasa panas. Abazit. Kamu you want satay? Saya bawang. You want chili? You want bawang? Ya, awak bawang. Sana you. Pedas tak bawang ni?
Sama lah kan. Nak ajar dia makan benda. Oh, you want satay no? I give you satay bit. Not strong ah. I give you satay. Come. Ni apa? Biasanya. Ayo bawa. Nah, makan satay. Satu tidak. Satay. Bismillahirrahmanirrahim. Awak mana? Inna nazimna ada. Tidak ada. Amin. Saya air bawa begitu depan botol. Baik. Ini gelas. Dia. Air kan botol. Air ada air botol kan. Makan semua. Siapa ada on handphone? Siapa ada on handphone? Nampak okey tak? Okay. Can see everything? Okay. Gelas ni gelas. Air batu dia. Hah? Air batu kat dalam ni. Takkan nak bawa. Dah nanti. Ambil tempat dah. Hah? Adik. Stop. Oh, pantang nampak ibu. Yang tolong mak. Air. Guna lempar sate tu memang sedap. Banyak. Mak, tunggu balik. Ada. Boleh ke bawa balik no ada ini. Ambil ya. Sabar. Banyak. Ada lagi. Ayam ni. Adik jatuh. Ni memang original, tak ada campur apa-apa ya. Sate dia tak ada kacang. Tak ada. Yalah. Dia ada kuah sate dia pun. Okey, sekarang kita makan beramai-ramai setelah apa yang telah dimasak tadi oleh Datin Mila dan juga pengunci pertama itu saudara kamera kita. Mungkin tak nampak kamera. Okey, sekarang kita di sini hanya untuk makan beramai-ramai untuk merasakan apa yang tadi masak tadi dan sekiranya kepada sesiapa yang berada di dalam live chat ini untuk memberi komen atau apa-apa teruskan masuk ke dalam live chat ini, jaga jadi kita dapat menjawab pertanyaan anda dan juga kepada sesiapa yang ingin membuat tempahan hari ini $30 ke atas akan diberi percuma 500 gram tetelan dan juga pengantaran ke rumah dikenakan sebanyak $10. Okey. Dan kedai Ahmad Perap berada di Blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Dan okey, untuk pengetahuan anda bahawa kepada sesiapa yang ingin membeli burung puyuh, Ahmad Perap juga ada menjual burung puyuh yang belum dirembah dan juga dah dirembah. Okey, harga seekor burung puyuh berharga $5 dan sekiranya anda datang sini ke kedai Ahmad Perap sendiri, sekiranya anda membeli 3 ekor hanya $12 sahaja dan sekiranya anda membeli online yang $14. Okey, sekiranya anda ingin membeli burung puyuh yang belum di Perap, iaitu sepaket ada 10 ekor berharga $40. Okey, seperti yang anda mengetahui bahawa hari ini Ahmad Perap telah menunjukkan anda cara-cara memasak dua produk di bawah hari ini, iaitu yakiniku dan juga bulgogi, iaitu ayam dan juga lembu. Dan seperti yang telah saya luarkan tadi bahawa hari ini ialah kita sebagai food tester di sini telah mengundang iaitu Datin Rela kita dan juga Dato' Anwar untuk kita ramai-ramai di sini untuk sebagai food tester. Seperti tadi Dato' Anwar bilang sebagai kami maklum balas produk yang telah dibakar dan digoreng oleh
pengurusi dan juga jemputan kami hari ini. Okey, sekarang kita cuba merasakan. Okey. Sekarang saya nak cuba rasa juga. Saya pun belum makan pada tadi tunggu. Allahu Akbar. Tadi begini ini taruhlah daging apa yang nak, ini ke campur-campur. Taruh je. ini taruh ke sini. Okey. Agak apa bawang pun boleh, cili pun boleh. Maaf hari kami tidak menggunakan glove Aduh, aku tidak boleh makan, aku tengah pecah-pecah. Ni apa? Itu sayur goreng lah. Itu yang goreng. Ambil yang ni lah dengan yang ni. Sate. Ha? Sate. Lah. Yang ni. Yang ni. Ni? Ni yang tadi yang di apa? Yang di Ni sate juga. ini yang bulgogi yang di grill. Dia Yes. grill lah. Okey, ini anda boleh tiriskan Pelbagai dengan Mayonis, Thousand Island. Dasar lah dan ni boleh makan. Dia western plus ni apa bulgogi kan? Western plus Korean. Kalau nak taruh Kita wasabi, rasa masing-masing. kalau ada kimchi, nak pakai kimchi pun boleh. Semua boleh. Lipat sama dia. Mak ambil air. Kalau ada chili sauce pun boleh betul Kalau taruh chili sauce pun boleh. Ada chili sauce kita ada tu dalam rice bowl. Oh, tu pun sedap. Sedap. Chili sauce. Where are my Go wash your hand. Go. Wait, I take for you. Wait, I take for you. Come. I give you. Nanti baju ni dia tiba. lagi satu dah. Balik. Mama memang tak nampak. Semua bukan ni. Ya, it's okay. Asal baju tu. Sorry, please. Abang ni lah. Nampak dengan ini, nak kena menyelip kat sini. Makan tak boleh baring. Sedap. Memang very nice. Semua bukan ni. Abang ni lah. Kalau lagi satu dah blokir. Makan tak boleh baring. Oh ya, saya lupa nak tanya. Jadi, Boleh deep fry, dia boleh deep fryer tak? Air fryer. Air fryer kering. Ni ya. satu ni. Air fryer jangan. Kalau lagi satu. Cari Abang Zee. Decide dulu. Tapi lebih baik dia goreng lah Goreng dia pasal ada minyak sikit. Grill. Macam yang tadi kita tunjuk tu lah. Itu yang sebaik-baiknya. Mana lagi satu. Kalau air fryer jangan kering sangat. Tapi Mana lagi satu. saya dapat feedback kemarin dari burung puyuh. Mereka tak boleh goreng. Dan goreng. Kalau mereka goreng, dia punya rempah tu semua keluar. Semua orang boleh air fryer. Mereka tak boleh goreng itu Bumbu. burung puyuh. Deep fry. Deep fry sama pasal dia punya rempah Oh, keluar. Keluar. Oh. Kalau air fryer tak, dia bilang. Nampak nanti next time kita bawa burung puyuh, kita letakkan apa ni, kita deep fry, kita tengok macam mana. Deep fry. Abang, bring inside. Deep fry sama goreng tak sama-sama kan? Deep fry dengan goreng sama kan? Dia deep fry dia minyak banyak. Lebih. Minyak dia lebih. Kalau nak pakai goreng pun boleh, tapi minyak kena lebih lah.
Ini saya makan ni apa ya? Campur. Dah campur, orang dah campur. Bulgogi dengan yakiniku campur. Okey, sedap. Kedai yang apa dah dibuka berapa lama? Ini dah setahun. Ha? Jun ni dah setahun. Tahun. Lalu ni makan. Iya. Selalu makan ayam yakiniku. Yang bukan ayam ni tak, ayam yang kepak ayam. Teriyaki. Bintang tu bah. Oh, Oh, teriyaki. teriyaki lah tu. Ini semua saya belum rasa. Kalau burung puyuh rasa sikit aja. Tapi tak boleh. Oh. Kenapa? Tak boleh. Tapi kita ada kita dasar kita ada satu customer yang eat all the burung puyuh. Luis. Ingat? Sudah tu. Sudah pegang 2 ekor, 5 ekor, 6 ekor. Dia yang bilang dia feedback. Apa nak berhenti ni? Lagi satu. Kita main phone. Okey, kita telah sampai ke penghujung live hari ini, iaitu bersama kami itu di Ahmad Perak yang tadi menunjukkan saya untuk memasak berbagai masakan dan di sini saya minta dibuatkan stasiun pada semua telah hadir. Tak lupa juga pada sponsor kami iaitu Datuk Mira kita dan juga Datuk Anwar yang telah bersama kami untuk sponsor hari ini. Berharap agar anda semua dapat menyokong Ahmad Perak dan oleh siapa ingin melanggar kedai Ahmad Perak boleh teruskan kedai Ahmad Perak dan sama-sama mengakhiri live ini. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua yang telah berada di dalam live chat yang telah hadir dan juga kepada kamera kita dan juga kepada Datuk Anwar dan tak lupa juga kepada pengurusi pada Ahmad Perak itu saudara kamera kita iaitu dan juga Iman Cemon dan juga Bunda Amun. Terima kasih dan kepada saya dan kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. So this one?